Selamat pagi guys, hari keempat dekat Bandung. Pagi ni kita orang nak sarapan dekat Kembang Deli Kopitiam. Dekat je, dalam lebih kurang 3 km daripada hotel tadi. Kita orang ambil Gojek, harga dalam RM34,000. So dekat Kembang Deli ni dia macam kopitiam macam biasa, kopitiam biasa dekat Malaysia. So jom kita tengok apa menu dia. So dia ada macam ni, kaya toast, telur setengah masak, ada bun, ada mantau, ada lontong. Lepas tu dia ada inilah menu dia, ada soto, mi kari, nasi lemak pun ada guys. So aku order ni nasi goreng XO. So ada macam-macam menu. Air aku just order hari ni Milo Ice. So hari ni kita orang akan ke Jakarta, tapi pagi ni kita breakfast dulu. Lepas breakfast kita akan ke Kartika Sari. Lepas Kartika Sari balik hotel, kita akan packing dan terus kita akan ambil train ke Jakarta. Okay guys, makanan dah sampai. Servis dia memang pantas. Aku sangat-sangat impress. Yang ni aku order nasi goreng XO. Nak order ni soto Medan, tapi peliknya lontong ni kena tambah tau. Kalau order ni saja. So ada bergedil, ada keropok, ada sambal ni. Yang ni kena add on. Lepas tu aku order sekali ni telur setengah masak dan juga Milo Ice. So sempat menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nasi goreng dia, serius sedap. Dia tak berapa pedas. Ada telur ni, ada rasa wok hui dia sikit. So sekarang aku nak rasa soto Medan dia. Oh, dalam dia penuh ayam. Nampak? Ada ayam dengan tomato. So kena order lontong. Kita makan ni. Rasa kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam lontong soto kita, tapi kuah dia kuning. Lalu kalau lontong kita yang kuah kuning ni masak lemak kan, dia macam bukan masak lemak tau. Dia rasa macam kita punya soto, tapi kan kuning. Dia macam cili nasi ayam kita, pedas-pedas masam. Sedap, dia rasa light. Ni awak mesti suka. Awak mesti suka ni. Rasa dia light je. Ni tak pandai nak explain sangat guys, sebab aku kan food review. Burger dia simple je. Tak ada rasa banyak herb sangat, macam kentang je. Tapi okey lah. So dia macam menu dia ringan je, tak light, tak rasa berat sangat. Sekarang kita dah ada dalam Gojek. Kita menuju ke Kartika Sari. Harga Gojek dia 28,500. Jom Kartika Sari. Okey, kita dah sampai dekat Kartika Sari. Hari tu kita dah datang, hari ni kita datang lagi sebab kita tak boleh beli terlalu awal untuk kek brownies ni, takut rosak. Jadi sebelum kita bertolak ke Jakarta, kita singgah balik untuk beli brownies ataupun kek yang ada dekat sini. Let's go. So berapa damage? 315,000 je. Dah, jom. Okay guys, tadi daripada Kartika Sari kita naik Gojek, harga 27,000 sahaja, dekat je dalam 1 kilo. So kita dah sampai dah dekat Jalan Braga ni. Untuk pengetahuan korang, Jalan Braga ni weekend dia car free tau. Tak ada kereta, tak ada kenderaan motor. So semua orang jalan kaki hari ni, tengok. So hari ni bersih kan? Hari ni baru nampak bersih Jalan Braga ni. Okay, balik hotel, kita nak packing. Lepas tu kita ke train station Bandung. Let's go. Guys, okay, aku lupa nak beritahu. Sebenarnya malam tadi kita orang dah bertukar hotel. Kita dah duduk dekat Faith Hotel Braga. Betul-betul dekat Jalan Braga. Memang walking distance je nak pergi mana-mana dekat Jalan Braga ni. So dekat sini hari weekend kau tengok ada jualan ni. Ni dekat dengan lobby hotel tau. So dah dekat dengan lobby hotel. Tengok belakang ni. Semalam tak ada. Hari ni dah ada stall-stall macam ni. Banyak stall. Jadi untuk korang explore Jalan Braga ni, memang this is the right hotel. Cumanya ambil bilik yang besar sikit kot. korang kena ambil bilik yang besar. Tu bilik kita orang tu sangat sempit. Nak solat pun susah sikit. Lagi susah. Lepas tu TV tak function, aircon pun tak function. Jangan ambil standard room, ambil yang lain daripada tu. Yes, tapi location wise dia memang best lah. Cuma condition bilik yang kita orang dapat tu tak tahulah. Kalau macam setakat nak balik tidur je, memang sempit gila weh, sempit gila. Lepas tu aircon dia kejap boleh on, kejap tak boleh on. tapi sejuk. So guys, kita dah sampai hotel. Kita nak packing. Let's go.
Selamat datang. Silakan. Lagi nak bagi salam masuk video. Ya, nampak record video. Terus semua muka friendly Video orang okey je. So jom kita ke bilik. Semalam tak sempat nak tunjuk. Bilik kita orang memang kat bawah je, tak perlu naik lift ke apa. Okay guys, kita orang dah nak check out. Tapi sebelum check out aku nak quick tour dulu bilik kita orang dekat Fifth Hotel ni. Semalam tak sempat. So dekat sini toilet So ni toilet dia. So ni shower dia. Toilet dia macam ni. Lepas tu plug point ada kiri kanan. Lepas tu ni katil. Ni TV tak function. Dekat sini ada cermin. So dia ada juga safe box, wardrobe dekat sini, meja, kettle semua dekat sini. Tapi inilah space dia, aku semayang dekat sini. Memang sempit lah. Bilik ni memang sempit. Aircon dekat situ. So sekarang kita orang dah nak check out ke train station Bandung. Let's go. Guys, kita orang dah sampai dekat train station Bandung. Tapi tadi agak mencabar nak dapatkan Gojek. Sebab hari ni macet. So semua Gojek macam jauh perjalanan dia orang nak sampai kat kita orang tu agak masa yang lama. Jadi kebetulan ada Bluebird depan tu, kita orang ambil Bluebird. So kalau Gojek 26,000, Bluebird tadi tak sampai 15,000 pun. So lagi jimat. So kita dah sampai, jom kita nak beli tiket. Let's go. Oh, beli tiket di sini. Feeder train untuk Urush dengan feeder train tu jadi So guys, sebelum korang, kalau misalnya korang tak ada tiket Wush lagi, korang pergi je dekat stesen Bandung ni and then pergi dekat Feeder. untuk feeder yang untuk yang kereta api laju tau. So sebelum korang akan naik di feeder, kalau tak ada tiket, tapi korang kena scan, ada satu barcode nanti Syuk akan tunjuk, and korang kena isi macam form ni. Form dia, nama dia form izin naik KA feeder. Then you have to isi, then baru boleh naik feeder. So beli tiket Wush dekat sana, kat Padalarang. Okay? Sekarang kita orang dah sampai dekat stesen Padalarang. Nak beli tiket, boleh beli dekat mesin atau dekat over the counter. Over the counter korang boleh turun bawah dekat tingkat satu ni dekat luar. So untuk pengetahuan korang, dia punya tiket berbeza weekend dengan weekdays punya harga, dan juga waktu peak hours pun berbeza. Untuk pergi hari tu kita dapat 275, balik ni kita RM300,000 seorang. So bear in mind. Kenapa kita beli dekat kaunter? Sebab kita nak tahu seatnya. Yes, kita orang pilih untuk beli over the counter sebab kita nak pilih seat yang view-nya bagus sekali. Guys, again, cara nak beli tiket Wush ada 3 cara. Satu daripada apps online, over the counter ataupun machine. So kita pilih untuk over the counter first sebab kita orang tak boleh nak estimate pukul berapa sampai dekat station, takut jalan jam ke whatsoever. That's why kita tak beli online siap-siap. And then second one, because of kita nak choose seat. And then apa yang kita orang dah dapat, kalau korang daripada stesen Halim Jakarta nak pergi ke Padalarang, korang ambil nombor ganjil. Bila korang nak balik daripada Padalarang ke Jakarta, korang ambil nombor genap. So akan dapat full window view. Jom naik Wush. 2 hours later. Okay guys, kita dah sampai hotel kita dekat Jakarta. Tadi perjalanan daripada Halim Station tu kita orang naik Grab dalam RM60,000, RM5,000 parking. Dan dia sebenarnya tak jauh, dalam 12 km je, tapi disebabkan jam yang teramat, perjalanan tu lebih kurang sejam nak sampai sini. Finally kita dah sampai Jakarta. So guys, this is our room. So masuk-masuk je. Kat sini ada cermin ni, nak letak luggage, ada torchlight, ada hanger. So belah sini kita ke toilet dia, sliding door So ada cermin yang besar, tower kat atas tu. Kenapa tower dia satu? So sinki ada, slipper, ada bidet. So shower dia kat sini, dia ada bagi tu. Body soap dah ada tu. So kita ke sini. Yang sini. penting dia luas guys. So ni katil dia, okey, luas. Bawah ni ada cooler, ada telefon, plug ada kiri kanan. So ni TV dia dekat sini. Cermin lagi. Ada cermin. Cermin lagi. Kettle. Cermin lagi. Oh, cermin besar juga kat sini. So tengok ada safe box Wah, ada safe box. Tengok view apa.
Ni lah. Ni. Ni je. Mana view dia? Jauh nak kena silap. So view dia. Wah, Jakarta. Jakarta. Oh, dekat kan tu lah Grand Hyatt. Okay, now kita nak letak barang, unpack sikit, lepas tu keluar balik. Let's go. Kita dah letak barang. Now kita nak pergi ke Tamrin City. Ada something yang kita nak beli sebelum dia tutup pukul 5 petang. Let's go. Formal sikit. So mesti kita mencari batik. Sebab esok kita ada wedding. Harap-harap dapat yang baiknya. Guys, besar gila dua tempat ni. Yang bestnya dekat sini aircon tak berapa nak panas. Lepas tu kedai dia, kau tengok belakang aku ujung sana sampai ujung sana. Ni baru satu level tau. Ini mau satu hari ni kalau kat sini. Okay, kita orang baru je keluar daripada Tamrin. Tadi breakfast je, belum lunch lagi. Sekarang dah pukul 5.30. Tak makan lagi, lapar. Tamrin dekat belakang. Kita nak makan dekat sini je. Restoran sederhana nasi padang. Let's go. Restoran sederhana, makanan dah sampai. Aku pun tak tahu nak pilih mana. 5.30 mungkin makanan pun dah tak banyak kot. Tapi biasa aku akan ambil ni lah. Bergedil. Ini ayam gulai, bergedil. Lepas tu aku nak ambil sambal hijau. Awak nak apa? Ni, sayur. Okey. So yang lain tak nak Okey, kita tepikan je. Tak mau yang lain. The next day. Selamat pagi guys. Hari ke? 5. So ini sebenarnya tujuan utama kita orang ke Jakarta. Perjalanan tadi daripada hotel ke sini lebih kurang setengah jam, 40 minit lebih kurang. Jauh juga sebenarnya. Kita naik Gojek tadi dalam Rp157. So sekarang kita dekat Grand Metropolitan Mall Bekasi. Apa yang kita nak buat kat sini? Korang tengok outfit kita orang. Kondangan. First time kita orang nak datang wedding di Indonesia, Jakarta. Jom kita masuk dalam. Let's go. Kita nak lalu mana? Tengok diorang beratur beramai-ramai. Dia berikan ucapan tahniah kepada pengantin dan family. Beratur. Ada sesi macam ni. One eternity later. Okay guys, sekarang aku berada dekat Peak by the Sea. Perjalanan tadi agak jauh juga, lebih kurang 40 minit daripada Tamrin. Harga Gojek RM120,000. Jom kita explore apa yang ada dekat Peak by the Sea. Once aku masuk dekat area sini, dekat coast, dekat tepi laut ni, macam kawasan dia besar, dia punya vibe lain tak sama dengan dekat tengah-tengah Jakarta. Sini nampak lebih modern, lebih educated. Okay, jom kita shop around dekat Peak by the Sea. Jom tengok apa yang ada. Let's go. Ini harganya. Mau add on apa? Dengan cookies. Guys, kesimpulan aku dekat Peak by the Sea ni bazir-bazir aku je 40 minit ambil Grab. Tak banyak pilihan kedai untuk lelaki. Perempuan mungkin ada local brand, tapi untuk lelaki tadi aku jumpa satu kedai je weh. Itu pun macam reject shop untuk branded punya pakaian. Aku macam, bagi aku macam kenapa datang sini tapi sebab wife aku nak pergi kan. Tak apalah. So jom lah, aku nak cari makan. Aku dah lapar. Let's go. Guys, since dekat Peak by the Sea ni
tadi aku nampak ada satu je kedai nasi padang, yang lain semua kedai non halal. So aku decide untuk makan dekat Indomaret. Ni makanan yang apa, frozen kan, ready to eat lah. So aku ambil lah nasi bakar ayam. Kau tengok gambar dia, menarik kan. So ada ayam bakar, ada ikan bilis dengan cili hijau. So ni expectation, reality. Tada. Since perjalanan nak balik ke hotel jauh, kita makan je lah ni dulu. Ini je rezeki yang ada, alhamdulillah. Expectation, reality. Ciao. Hello guys. Okay, sekarang kita dah berada di Soekarno-Hatta International Airport. yes, hari terakhir basically kita tak ada buat apa pun. Pagi tadi kita pergi mana Pagi. Kita breakfast kat hotel. Yes. Lepas tu kita keluar habiskan masa dekat Tamrin sekejap. Lepas tu kita pergi ke Grand Indonesia. Grand Indonesia. Okay, sedikit tips aku nak share dengan korang. Kita orang banyak bergerak menggunakan Gojek lah dekat sini. Jadi kalau korang tak banyak tempat nak pergi, better ambil Gojek instead of Grab. Tapi kalau jalan tu tak jam, korang boleh try Bluebird. Sebab Bluebird dia ikut meter lagi murah. Tapi kalau jalan jam, dia akan lagi mahal lah. But kalau korang ramai-ramai and then korang banyak tempat nak pergi dalam masa satu hari, better korang terus ambil supir lagi jimat. Okay, bila pakai Gojek tu, korang boleh sama ada menggunakan cash ataupun korang top up dalam Gojek. Aku suggest untuk korang top up dalam Gojek sebab kebanyakan nanti driver kalau korang nak bayar cash, diorang akan cakap tak ada wang baki. So diorang akan charge maybe extra. So kalau korang siap-siap top up, dia akan terus tolak siap-siap kredit lah. Tapi bear in mind, tak termasuk dengan tol Parking. tol dan parking. Jadi lagi satu tips, make sure bila korang lalu tol, korang tengok harga dia berapa. Sebab kadang-kadang ada driver yang contohnya tambah tol 25,000, so dia akan jadikan 50,000. So korang kena tahu berapa amountnya, berapa total sekali dengan fare. Alright, so aku rasa itu saja untuk trip Jakarta kali ini. Terima kasih yang follow kita orang, terima kasih yang dah support kita orang, yang dah subscribe kita orang. InsyaAllah kita jumpa dalam next video, next destinasi, next country. Ciao. Bye.